Alia, saya nak tanya ni. Kalau awak langgar kawan, apa yang awak patut buat? Minta maaf. Minta maaf dan apa? Dan tolong dia betul. Kan? Saya harap awak buat macam tu lah. Lain kali kalau awak tertolak kawan, jangan pergi sengaja tolak dia pula. Lepas tu minta maaf. Faham? Amir, yang kamu ni buat apa pula? Sampah merata. Buang sampah merata-rata. Sebab tak tahu cara buang sampah. Apa jadi yang kamu ni? Sekati je buang sampah ke sana sini. Sekolah kita lah kena jaga. Betul? Takkan orang lain nak jaga kot sekolah kita. Lain kali saya nak, kalau kamu nak buang sampah, buka tong sampah tu, buang tu betul. Faham? Jangan buang ke sana sini. Harusnya ni yang kamu pula buat apa semalam? Tengok cikgu jalan terus, tak bagi salam, tak ucap selamat pagi. Cikgu nak tanya ni, kalau kamu nampak cikgu kan, nampak cikgu kat luar dalam sekolah, awak patut buat apa? Patut bagi Salam. lain kali lepas ni bagi salam. Faham? Dan jangan bawa kad ke sekolah. Tai pakai elok-elok. Faham? Cikgu.